Biar betul, dek. Cukai apa yang naik tu? Bagi tahu sikit. Mana ada naik kan? Terengganu antara negeri yang cukai pintu pun tak payah bayar tau. Percuma je. Cukai pintu percuma kan? Lepas tu wat kelas ketiga free untuk semua rakyat Terengganu. Mana ada? Dan for the past few years, cukai tak naik tau dekat Terengganu ni. Apa jenis mak nenek cukai lah, ya? Okey, tak apa, dek, tak apa. Abang tak salahkan awak lah, kan? Mungkin anda dengar kata-kata daripada sumber yang tak boleh dipercayai, ya? Dia tak ada sebarang kenaikan pun. Rakyat Terengganu tak terbeban. Even mana-mana anak Terengganu yang dapat belajar ke peringkat tinggi, dapat insentif tau. Insentif pendidikan khas untuk anak-anak Terengganu. Nanti adik boleh cek sendiri fakta ni, right? Sebab itu, dek, Terengganu ni digelar sebagai negeri yang tenang. Dia aman damai je. Kalau siapa yang duduk kat Terengganu ni, you rasa relax kan? Rasa otak tak terbeban lah. Ataupun state yang paling bahagia. Orang Terengganu tak perlu gaji besar-besar, rumah besar-besar. Duduk dekat Terengganu ni pun dah membahagiakan. Faham? Dekat sana tempatnya lawa, pulaunya cantik kan? Makanannya boleh katakan still affordable. Rakyat dia peramah, very friendly. Tempat tak sesak sangat, tak banyak traffic jam, jalan elok dan bersih. Antara state yang paling bersih kot dekat Malaysia ni. Ya, saya kalau setiap kali pergi Terengganu, seronok betul. Bersih. Nak cari sampah susah. Tak ada pencemaran. Kalau you tengok dekat air laut, air sungai tu, memang terbaik lah. Okey, dek, tak apa. Bagi yang tukang komen ni, buat kajian dulu. Right? Tanya sendiri orang Terengganu. Alright? Cari sumber yang sahih dulu. Okey, tu je. Jangan kecam adik ni pula. Kita perbetulkan dia. Alright? Tu je, bye.